Zaman sekarang ni dah tak ada dah orang pakai honeycomb buruk macam ni, buang je. Sebab sekarang ni orang dah pakai ready made punya honeycomb grill ni tau. So benda ni atas dengan bawah, terpulang dekat korang nak beli atas ke bawah ataupun dua-dua. And yang paling aku suka sekali sebab benda ni glossy black, so dia nampak berkilat. Tapi untuk pengguna Saga, benda ni hanya untuk Saga MC2 saja sebab logo dia bulat. And kalau korang tengok dekat bahagian belakang dia, sebenarnya dia ada lagi satu lapisan honeycomb tau. So batu tak akan masuk. And kalau korang tengok dekat bahagian belakang dia ada satu klip untuk korang pasang, senang je. Senang cerita, benda ni plug and play je. Pasang dekat grill korang tu, tak perlu cabut yang ori. Cuma untuk kereta aku ni yang dah pakai Lafiga grill ni memang tak muat untuk bahagian atas sebab aku punya grill ni dah lain. So siapa yang pakai Lafiga grill macam aku kat atas ni memang tak muat nak pasang yang atas. So korang lepas untuk bahagian bawah. Kecuali korang punya grill tu original macam ni, korang boleh pakai bentuk bahagian atas. Cara nak pasang pun senang je, tak perlu pergi kedai untuk hantar benda ni. Korang just letak je ikut bentuk dia, lepas tu korang tap-tap je. And dia punya hasil berkilat betul. Bila dia kena cahaya ataupun lampu, nampak basah betul hitam dia tu. And untuk bahagian atas pun cara dia pun senang je. Korang just buka je double side tape and then korang ikut je bentuk grill korang tu and then korang tapping je. And ni dia punya hasil. So tak nampak kusam dah macam honeycomb yang korang pakai sebelum ni. So kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan dekat showcase aku. Sekarang ni aku tunjuk macam mana korang nak beli dekat showcase aku. Korang just pergi dekat bio aku, tekan showcase and then korang pilih kesesuaian kereta korang. Kalau pakai Myvi, ambil Myvi. Pakai Saga, ambil Saga. Pakai Azia, ambil Azia. So cerita dia sekarang ni, yang atas ni aku tak muat. So dekat sini, siapa yang nak benda atas ni? Kalau nak PM lah sebab aku tak muat kan. So apa boleh buat.